Kau nak tahu tak, 1.6 juta lelaki dalam Malaysia lemah tenaga batin. Nak tahu apa punca dia? Confirm saya tak tidur malam. Kalau yang tak tahu lagi lemah batin tu apa, kalau bahasa medikalnya erectile dysfunction. Dengan kata lainnya, lemah syahwat ataupun susah nak naik. So, apa punca masalah batin? Berdasarkan statistik, rakyat Malaysia lemah tenaga batin sebab darah tinggi. Yang kedua, banyak kolesterol. Yang ketiga, kemurungan ataupun stres. So, macam mana nak atasi masalah tu? Sebenarnya senang je. Korang kena jaga pemakanan je. Kurangkan gula, minyak ataupun fast food. Kalau korang cari suplemen, make sure suplemen tu ada tongkat ali, ginseng ataupun yang mana boleh meningkatkan testosteron dan dalaman lelaki. Saya suggest Tox 100% bahan semula jadi dan halal. Yang penting tahan lagi lama. Confirm saya tak tidur malam.